Guys, ingat tak dulu aku ada buat video yang aku teruja dengan Honor Magic V5 Hari ni aku nak try lagi sekali test guna macam mana dia punya performance semua. And first thing first, apa yang aku suka mengenai Magic V5 ni, dia punya screen tu kita boleh buat double lah. Maknanya kita boleh buat multitasking. For example macam kau tengok sekarang ni, aku boleh lepas tengok saja video ni, dia kata Honor Magic V5 ni betul ke tahan lasak. So aku tanya terus dekat sebelah app Germany ni, tanya betul ke tahan lasak. And memang absolutely 100% Honor Magic V5 ni tahan lasak lah. Seperti kau tengok Germany dah bagi tahu dah jawapan dia. So memang nice lah, senang untuk buat multitasking. Kalau nak tengok YouTube sambil nak shopping pun boleh guys guna handphone ni. Memang padu gila lah. Speaking about padu, apa yang kau tahu mengenai aku ni kaki gamer. Yang bestnya Honor Magic V5 ni menggunakan Snapdragon 8 Elite. So kau nak run apa-apa game pun boleh lah. Memang sebab flagship punya chipset, so memang padu gila. So satu lagi yang aku berkenan mengenai model ni, apa tahu dia punya nipis tu memang nipis. Bateri pula tu besar, so tahan lama. So kalau sekiranya kau nak pergi jalan-jalan semua senang lah bawa phone ni sebab nipis kan. So tu semua adalah sebab-sebab yang membuatkan aku berkenan. And memang one of the reason yang membuatkan aku suka lah dengan phone ni. So bagi yang belum try, kau kena cuba guys.